stop dulu, jangan skip lagi video ini. Baru-baru ini telah viral di dalam TikTok aku, iaitu periuk mini elektrik yang berjenama Jepun. So, hari ini kita cuba try pasang dan juga kita akan masak menggunakan periuk mini elektrik ini. Jom kita ikuti cara pemasangan periuk elektrik ini. Senang je kan cara pemasangan periuk elektrik ini? So, ini adalah bahan-bahan yang telah saya sediakan untuk saya goreng menggunakan periuk elektrik ini. Jom kita goreng bahan-bahan yang telah disediakan tadi menggunakan periuk elektrik ini. Untuk bahan yang pertama, kita akan goreng dulu sosis. Bahan yang kedua, kita akan cuba try goreng daging burger. Dan bahan terakhir, kita try goreng telur. Tara, ini dah hasilnya menggoreng makanan fast food. So, selepas ini korang tidak perlu risau lewat lagi pergi ke tempat kerja dengan menggunakan periuk elektrik ini, dia mencepatkan lagi. Okey, sebelum itu kita ada cara untuk membersihnya. Selepas korang menggunakan periuk elektrik ini dan kemudian korang perlu membersihnya seperti biasa dan kemudian korang lap dan simpan di tempat yang dingin. Bagi korang di luar sana yang berminat ingin mendapatkan periuk elektrik ini, korang boleh saja klik dekat beg kuning yang berada di dalam video ini.